kita sedang dalam proses untuk pindah Akta Pendaftaran Jenayah dan Orang yang Tidak Diingini 1969. Istilahnya Akta 7. Akta ini merupakan punca kuasa perundangan untuk kita daftarkan individu yang telah disabitkan dengan kesalahan-kesalahan di dalam daftar penjenayah. Untuk makluman, saya telah bentangkan pada Jabatan Menteri dan Jabatan Menteri telah bersetuju pada 21 Mei 2025 bahawa KDN boleh memulakan usaha untuk memindah akta ini. Pindahan ini tentunya tujuannya untuk bagi peluang kedua kepada mereka yang terlibat, dan ini selaras kerana kita nak terjemahkan nilai ihsan, keadilan sosial dalam semangat madani. Jadi antara komponen penting dalam pindahan ini nanti ialah kita nak perkenalkan mekanisme SPENT. SPENT. Dalam bahasa kita yang paling hampir adalah nyah aktif. Bagi membolehkan mereka yang terlibat itu yang tidak melakukan kesalahan baru dalam tempoh munasabah. Maknanya dia telah disabit, kemudian dia merayu ditolak, habis semua proses itu. Maka kita masukkan nama dia dalam daftar. Dan setelah dia selesai menjalani hukuman atau setelah selesai dia bayar kompaun atau denda, dan dalam satu tempoh dia tidak mengulangi kembali kesalahannya, terjenayahnya, tempoh yang munasabah itu adalah tempoh yang kita kata bahawa dia boleh dianggap sebagai tiada rekod, SPENT tadi ya. Jadi mulai dengan pindahan ini, individu itu kerana dia tak melakukan kesalahan berulang dalam tempoh yang ditetapkan, kita panggil crime free period, selepas dia menjalani hukuman, dan dengan cara itu kita bolehlah ya, melainkan dia ni melakukan kesalahan yang serius lah. Dia ada lagi. Bila kita pindah nanti dan kita bentang, kita bahas, kita sendiri akan buat keputusan dalam Dewan ini. Jadi mekanisme peluang kedua ni, Tan Sri Dipertua, kita turut ambil kira beberapa good practices, amalan baik sebagai penanda aras antarabangsa. Kita semak negara seperti United Kingdom, Singapura, Brunei dan Australia sedang kita lakukan sekarang, yang membenarkan pengecualian rekod jenayah tertentu selepas tempoh bebas jenayah dan tertakluk kepada syarat. Cadangan ini sekarang ni progresnya dalam peringkat semakan oleh Jabatan Peguam Negara, dan saya bercadang untuk membentangkan pada sesi parlimen tahun ini juga. Terima kasih.